Tapi bila kita kata tentang sistem pendidikan, apa yang berlaku hari ini, jika kita nak salahkan Menteri Puan Fadlina sahaja semata-mata, bagi saya tidak adil. Kerana itu adalah refleksi berapa tahun yang dia adalah bagasi yang sangat, yang dah accumulate. Orang kata dah accumulate bertahun-tahun lamanya, dan kita masih lagi mencari penawar tanpa, orang kata, approaching the problem with the same approach. Kalau ikut Albert Einstein, ini adalah something yang insane lah. You are trying to solve a problem using the same method kan. You know it doesn't work. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Raihan Hamzah dari Studio Grits hari ini. Podcast saya bawakan tetamu istimewa iaitu Nik Nurmadiha. Hari ini perbincangan kami tujuannya untuk ibu ayah dengar. Untuk ibu ayah dengar, di mana ibu ayah yang menghantar anak-anak ke sekolah dengan harapan anak-anak anda ataupun anak-anak tuan-puan akan berjaya. Anak-anak tuan-puan akan dapat hasil result exam yang bagus. Hari ini saya ajak tuan-puan untuk dengar podcast ini. Saya bawakan Nik Nurmadiha. Saya tahu sahabat saya seorang ni tidak ataupun kurang suka, kurang gemar kita letakkan satu title pelajar cemerlang pada beliau. Tetapi hari ini saya kira mungkin Nik Nurmadiha adalah antara individu yang sesuai untuk kita bincangkan, di mana beliau merupakan pernah digelar sebagai top student. Ibu ayah juga mahu menghantar anak-anak ke sekolah dan berimpian untuk anak-anak menjadi top student. Jadi hari ini saya bawakan top student untuk berpodcast, untuk berbincang tentang topik-topik yang melibatkan sistem pendidikan sekarang. Dan sedangkan kita tahu sistem pendidikan itu adalah mungkin reflection kepada sistem kekeluargaan. Apa yang berlaku pada hari ini, saya sebagai ibu, sebagai terapis sangat menyesakkan dada. Hari ini tanpa membuang masa, Madiha perkenalkan diri sikit, intro. Okay, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ucapkan pada Rai dan rakan-rakan yang akan mendengar nanti, insyaAllah. Saya mulakan sesi kita pada hari ini dengan satu petikan dari ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd yang saya rasa ramai daripada kita mungkin biasa dengar bila dalam majlis-majlis ilmu, mungkin biasa dengar ustaz sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib apa yang ada pada sesuatu kaum, melainkan kamu mengubah nasib kamu sendiri. Saya rasa saya dibesarkan dengan ayat ni. Daripada zaman saya belajar di sekolah Ma'had lagi, saya biasa diberikan pendedahan dengan ayat ini, yang mana ayat ni saya pegang pada waktu tu. Kalau saya nak ubah nasib keluarga, saya perlu ubah diri saya. Jadi Allah tak akan bantu sesuatu kaum sehinggalah kita bantu diri kita sendiri kan. So saya datang pada hari ini sebagai salah seorang anggota masyarakat yang melihat apa yang jadi di sekeliling, yang tumpang ambil berat terhadap apa yang jadi pada anak-anak kita, meskipun saya sendiri belum direzekikan zuriat ataupun tidak terlibat dengan orang kata pendidikan secara langsung lah kan. Tapi saya biasa daripada zaman belajar lagi, saya biasa berhadapan dengan remaja, in terms of kadang-kadang saya akan adakan kelas tuition. Dan sebenarnya saya punya pendedahan dengan anak-anak remaja ni bermula daripada saya usia 17 lagi. Habis SPM, saya terus dibawa ke dalam bidang motivasi kan. So, saya ke sekolah 3 bulan, pusing satu Malaysia, Semenanjung sampai ke Sabah. Berhadapan dengan anak-anak yang masa tu mungkin lebih kurang sebaya saya lah. Sebab saya baru habis SPM kan, 18. So saya bercakap dengan adik-adik. Masa tu taraf saya adik-adik. So saya selalu bercerita tentang tips belajar, apa yang saya buat, apa yang mereka boleh aplikasikan juga. Tapi after some time, dan saya pun rasa saya pernah ada kongsikan juga dalam podcast sebelum ni, mengapa saya tinggalkan dunia kemasyhuran apa semua.
Saya tahu di situ bukan tempat yang tepat untuk saya bermula. Dan saya tinggalkan dunia tersebut dan mula mencari diri, mencari jawapan, mencari ilmu lah, mencari kebenaran. Dan di usia, orang kata dah usia mak-mak dah ni kan, usia 30-an yang semua, saya fikir saya perlu bercakap bukan lagi dengan anak-anak, meskipun kadang-kadang saya ada juga terima undangan daripada pihak sekolah dan sebagainya. Tapi saya saya rasa lebih berkesan untuk saya bercakap dengan ibu bapa sendiri. Sebab masalah yang berlaku sekarang ni, solusinya banyak berada pada tangan ibu bapa. Begitu. Tanggungjawab ibu bapa yang perlu kita sama-sama bantu, yang perlu kita sama-sama sokong. Jadi saya rasa sebagai anggota masyarakat, saya boleh offer perspektif, sudut pandang dan juga sokongan kalau perlu in terms of membantu anak-anak kita, generasi baru ini menjadi manusia yang bukan sahaja sejahtera luaran tapi juga dalaman. Saya kira Madiha, cabaran sekarang, jika Madiha sampaikan hari ini Madiha ingin bercakap kepada ibu bapa, dan saya sebagai mungkin terapis, di kerusi seorang terapis, saya juga saya boleh katakan bukan ibu bapa sahaja yang perlu dididik, tetapi adalah seluruh masyarakat. Kerana sekarang ini anak-anak kita belajar bukan daripada ibu bapa semata. Ibu bapa mungkin sibuk keluar mencari rezeki, di rumah setiap hari mungkin ada masa lebih kurang 3-4 jam, 2-3 jam untuk berdepan dengan berjumpa anak-anak. Selebihnya adalah filem, cerita, media sosial, content creators, influencer. Itulah antara individu-individu yang mengajar anak-anak kita. Jadi hari ini topiknya mungkin ibu bapa, dan kita harap this awareness akan lebih berkembang lah untuk satu masyarakat, seluruh masyarakat ambil kira kan. Betul, it takes a village to raise a child kan. Baik. Yeah. Jadi Madiha, soalan yang kebiasaannya yang kita dengar apabila berlakunya kes-kes yang saya pun tak nak sebut lah, baru-baru ni kes-kes yang melibatkan anak-anak di sekolah, isu-isu berkaitan dengan disiplin, masalah jenayah, masalah seksual dan sebagainya. Ramai ibu ayah memberi pandangan di ruang komen. Rotan perlu dikembalikan, peperiksaan perlu dikembalikan, UPSR, SPM perlu UPSR dan PMR perlu dikembalikan supaya anak-anak ni tidak terlampau leisure, santai. Mereka ada fokus yang mereka perlu fokuskan. Okay, apa pendapat Madiha? Kebetulan saya perlu buat assignment tentang Ibn Khaldun. Jadi saya terjumpa satu artikel tentang pendidikan yang dicadangkan oleh Ibn Khaldun, konsep pendidikan yang dibawakan oleh Ibn Khaldun. Yang menyebut, yang mana saya pun setuju, daripada pemerhatian, renungan, pengalaman peribadi saya sendiri, yang mana Ibn Khaldun menyebutkan yang terbaik untuk membentuk seorang wildan ataupun remaja adalah the approach al-qurbah wal mulayanah, kalau saya tak salah dia punya term. Maksudnya kita dengan kelembutan, bukan harshness. Maksudnya dengan kelembutan dan juga kita bersahabat dengan anak-anak ini. Dengan arti kata lain, Ibn Khaldun juga turut menyebut pendidikan secara kekasaran akan menghasilkan anak-anak yang juga kasar. Dia tidak akan membentuk peribadi itu daripada dalaman itu sendiri. Okey. So berbalik tentang rotan, kembalikan peperiksaan dan sebagainya, peperiksaan UPSR, PMR. How do I say this? Panjang keluhannya tu. Panjang. Dia, bagi saya, pendidikan, sistem pendidikan dia tak boleh, dia tak ada one size fits all. Setiap anak ada karakter yang tersendiri, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekuatan, ada potensi yang tidak boleh dilihat oleh sistem pendidikan dan tidak boleh dikata oleh satu jenis sistem pendidikan sahaja. Dan yang tahu siapa? Mak ayah yang melahirkan. Sepatutnya ahli keluarga, which is ibu bapa lah, yang melahirkan anak-anak ini, mereka yang paling dekat dengan anak-anak, mereka yang lebih tahu macam mana perangai anak-anak ni kan. So kalau kita nak sebut tentang kita punya topik hari ini kan, kesedaran hidup bertuhan bermula di rumah.
dia tak boleh outsource kepada pihak luar. Dia memang perlu bermula di rumah, di mana ibu bapa menjadi teladan kepada anak-anak ni. Dia tak boleh orang luar yang tiba-tiba kita cakap dekat anak, ambillah Kak Madihah sebagai role model anda. Saya selalu terima macam tu ya. Ibu bapa dia mencari role model, inspirasi, nak disuguhkan kepada anak. So mereka bagi tahu pada anak, tengok Kak Madihah dapat 20A SPM, so patut belajar dan jadi macam dia. The problem is, bukan semua orang berminat pun untuk belajar macam saya, dan tak minat untuk menekuni pelbagai subjek tu. Tak semua orang ada, dan bukan itu yang semua orang perlu buat. Setiap anak ada peranan dia, ada skill dia. Dan bila kita menyebut tentang role model, kita memang sebagai ibu bapa, kita tak boleh nafikan yang anak-anak akan melihat ibu bapa sebagai role model mereka. Sebab tu tempat pertama untuk kita mula adalah mempersiapkan ibu bapa ni sebagai teladan dan contoh untuk anak-anak ikut. Dalam hadis sendiri pun Rasulullah menyebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan disoal tentang apa yang mereka pimpin, tentang rakyatnya. So, saya fikir ibu bapa harus mula menyedari hakikat ini, bahawasanya diri mereka itu adalah pelajaran yang akan dilihat secara langsung oleh anak. Dia tak boleh di sekolah cakap benda lain, dekat rumah kita tunjukkan akhlak yang lain. Pun begitu, saya tak nafikan ada banyak kekangan. Yang pertama dari sudut masa, dari sudut ilmu tu sendiri, tak semua ibu bapa ada pendidikan yang orang kata belajar tinggi kan. Tapi what is it about ibu bapa yang Allah bagi, yang memang Allah kurniakan, yang menyebabkan keteladanan itu berfungsi dalam sebuah keluarga. Mungkin saya boleh kongsi sikit saya punya pengalaman dengan arwah Umi. Saya memang anak sulung yang daripada kecil diberikan kepercayaan untuk mengambil tanggungjawab sebagai seorang anak pertama yang perlu tunjukkan jalan. Dan arwah Umi saya pun belajar tak tinggi sampai SPM. Tapi dia menghadapi kekurangan tersebut dengan mengatakan bahawa Kak Long, dia hantar saya pergi sekolah agama kan, sekolah menengah. Umi ni tak banyak ilmu agama. Waktu tu saya masih kan, Umi pun mengaji memang merangkak, tak kenal huruf lagi apa semua kan. Umi tak reti ngaji, tak tahu sangat tentang agama. Kita hantar pergi sekolah agama, kalau belajar, balik ajar Umi. Iya? Dia pesan pada saya, pergi belajar pandai-pandai supaya balik boleh ajar dia. Jadi kita ambil benda tu sebagai motivasi, amanah, kepercayaan. Yang kita tak pandang rendah pada ibu kita, kita tak pandang rendah, kita tak rasa diri kita inferior. Sebab saya di sekolah Mahat ni, keliling saya semua anak cikgu, anak bersyarah, anak kilah, orang kata berpendidikan tinggi kan. Saya ingat ada satu momen dekat dalam kelas, kawan-kawan duduk ramai-ramai, orang cakap, oh dekat rumah Umi saya ajar saya bahasa Arab. Dekat rumah Umi saya ajar saya bahasa Inggeris lah itu ini. Dia orang tanya saya, ni mak awak ajar awak apa? Saya masa tu speechless sebagai seorang, masa tu baru tingkatan 1 kan. Tak tahu nak bagi tahu apa, tapi saya just come up with just something, with just things. Saya cakap dia ajar bahasa Inggeris sebab Umi saya adalah minat bahasa Inggeris kan. Tapi nak cakapnya, sebenarnya sekarang bila saya dah dewasa, saya reflect semula, apa yang arwah Umi ajar bukanlah tangible subject, bukan subjek English ke sains ke matematik ke, tak. Dia memang tak ajar benda tu, tapi dia ajar saya kecintaan terhadap ilmu. Kalau kita tak pandai, kita tak tahu, kita belajar dan kita jadikan peluang untuk kita belajar tu bukan saja untuk kebaikan diri sendiri, tapi juga orang yang terdekat dengan kita dan orang-orang sekeliling kita. Saya kira itu adalah arwah Umi mengajar tentang nilai. Nilai itu yang, nilai ini mungkin kita tidak perlu belajar tinggi, kita tak perlu ada apa sahaja sijil, degree dan sebagainya. Apabila kita menjadi seorang manusia yang penuh dengan nilai-nilai itu jugalah yang boleh disampaikan. Betul. Dan itulah yang kita, sorry to say, lacking pada hari ini. Ibu bapa tidak menunjukkan nilai yang baik, tidak menghidupkan nilai
yang murni dalam diri sendiri dan juga dalam lingkungan keluarga tu sendiri. Seolah-olah nilai-nilai ini boleh diterapkan bila belajar pendidikan moral di sekolah. Di sekolah mungkinlah kita belajar akhlak, keberanian, kejujuran. It's just something that we read kan dekat sekolah. Tapi nak menghidupkan nilai itu macam mana? That's why akhlak tu adalah sesuatu yang kita amalkan pada perbuatan kita dan dia berlangsung pada setiap rutin harian dengan siapa kita bercakap, berjumpa. So kalau ibu bapa tak tunjukkan contoh yang baik, anak-anak pun akan rasa apa benda aku belajar dekat sekolah tadi. Dan ramai saja Madihah, klien-klien saya, anak-anak remaja ni sampaikan yang contohlah mereka pergi ke college, universiti, ada yang tak masuk pun kelas. Kerana mereka tahu mereka boleh belajar sendiri. Mereka tidak perlukan guru, susuk tubuh guru lagi untuk mengajar di depan. Sebab sekarang pun ada recorded dan boleh duduk di bilik. Yang penting targetnya adalah GPA, CGPA berapa. Dia perlu pass and CGPA saja. Jadi apabila kita mencari nilai dalam hidup, kita melihat perkara itu adalah perkara itulah semata-mata yang kita perlu capai. Jadi nilai dari sudut apa orang kata nak talaki dengan guru, adabnya itu semakin hilang lah. Ini kita masuk kepada poin yang kedua yang saya ada utarakan, kerampuhan sistem pendidikan nasional. Mengapa dan macam mana kita nak berhadapan dengan isu ini? Saya teringat bila cakap tentang pendidikan ni, saya rasa antara intelektual yang masih lagi Allah kurniakan untuk berada amongst us, bersama dengan kita pada hari ini adalah Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Yang bercakap tentang pendidikan sudah bertahun-tahun namanya. Dia menyebut tentang sekularisasi. Project Secularization as a philosophical program. Yang mana dikotomi ataupun pemisahan antara agama ataupun ialah kesedaran hidup bertuhan ini dengan pendidikan yang berlaku dalam semua bidang, terutama sekali pendidikan. So macam mana untuk kita kembali kepada pendidikan yang sebenar yang menghidupkan kesedaran hidup bertuhan ini adalah dengan mencari kembalilah kepada Allah. Kalau ikutkan apa yang sering disebut oleh guru-guru saya sendiri, makna ilmu pengetahuan yang ditekankan oleh Syed Naqib ni adalah ketibaan diri kepada makna dan ketibaan makna kepada diri. Saya mungkin salah, maka anak-anak murid Syed Naqib Al-Atas yang lain mungkin boleh betulkan. Cuma saya nak bagi tahu dia punya gist tu adalah kenapa pendidikan kita hari ini jadi begini. Adalah yang pertamanya sekularisasi itu sendiri. Dia hasil daripada orang panggil saki-baki penjajahan yang masih ada kita yang terlalu memandang ke arah barat, yang memikirkan bahawasanya the ultimate progress terletak pada barat, sedangkan kita tengok bagaimana kehancuran masyarakat di barat pada hari ini. Tapi kita terlalu obses terhadap apa yang datang daripada barat. Kita rasa macam kita nak jadi macam barat, kita nak mencapai ketamadunan, kekayaan seperti orang barat, sedangkan mereka kehilangan soul, tidak ada ruh, tidak ada kesedaran hidup bertuhan tu. Yang kalau kita melalui jalan yang sama, kita boleh saksikanlah apa yang jadi kan. So antara krisis yang disebut oleh Syed Naqib Al-Atas tadi adalah apabila berlakunya sekularisasi ni, is the loss of adab, kehilangan adab dalam pendidikan itu. Jadi sepatutnya ilmu pengetahuan membentuk adab dalam diri manusia. Kita ada rasa penghormatan kepada guru kita, dia ada hierarki ilmunya tu, di situ yang perlu kita jaga kan. Sebab ilmu sepatutnya mencerahkan jalan, mengembalikan kita kepada Tuhan. Tapi masalah ni dah lama. Dan macam bila Madihah kata tadi, minta maaf saya mencelah. Ilmu itu perlu menjadi cahaya. Ilmu itu perlu menjadi cahaya untuk kita lalui sepanjang kehidupan kita. Dan pada hari ini, apabila saya lihat berita, saya terpaksa sebut berita ada kes-kes jenayah seksual berlaku di dalam ruangan kelas, di dalam ruangan sekolah, di mana sekolah itu adalah tempat untuk kita mendapatkan barakah, tempat kita mendapatkan ilmu, dan situ sudah menjadi tempat maksiat. Itu adalah perkara yang dilaporkan. Belum lagi anak-anak yang bawa telefon bimbit ke sekolah, melihat video-video yang tidak bagus kan. Jadi sekolah itu dia bukan lagi menjadi tempat yang turunnya kebaikan malaikat
penuh di tempat majlis ilmu tu. Sekolahnya adalah madrasah lah, madrasah, tapi dah menjadi tempat jenayah. Jadi apa yang Madiah kata tadi tentang sekular, inilah hasilnya yang mula ditanam daripada dulu sampai sekarang. Sekarang ini adalah hasilnya. Contohlah kita secara peribadi, kita katakan siapa kita hari ini adalah usaha ataupun kita punya atomic habit, tabiat tingkah laku baik kita untuk mungkin 3 bulan yang lepas, 6 bulan yang lepas. Itu adalah hari ini. Tapi bila kita kata tentang sistem pendidikan, apa yang berlaku hari ini, jika kita nak salahkan menteri Puan Fadlina sahaja semata-mata, bagi saya tidak adil. Kerana itu adalah refleksi berapa tahun yang dia adalah bagasi yang sangat yang dah accumulate, orang kata dah accumulate bertahun-tahun lamanya, dan kita masih lagi mencari penawar tanpa, orang kata, approaching the problem with the same approach. Kalau ikut Albert Einstein, ini adalah something yang insane lah. You are trying to solve a problem using the same method kan. You know it doesn't work. So it is time for us untuk sama-sama sedar dan buka mata. Kita perlu buat sesuatu yang kita kena reflect balik. This is something yang orang Islam perlu belajar semula juga. Hikmah yang hilang daripada diri umat Islam adalah kemampuan untuk kita muhasabah secara kritis, untuk melihat ke dalam diri, di mana apa yang aku buat selama ni, apa yang maybe baggage that I have been carrying ke kan, yang mungkin kesilapan terdahulu, pendidikan yang mungkin kita sendiri lalui, kita rasa kesan buruk daripada pendidikan tersebut, maka kita perlu ubah dan maksudnya menawarkan pendekatan yang berbeza. Sebab tu saya cakap, kalau bila nak cakap pasal pendidikan, kita nak cari masalah memang banyak. Tapi dia takkan habis dan tak guna pun. Kita tak boleh buat apa-apa. Sebagai ahli masyarakat yang berada di peringkat akar umbi ni, kita perlu jaga tu. Dalam Quran sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan ahli keluarga kalian daripada neraka. Maksudnya kita bertanggungjawab ke atas diri kita sendiri dan ahli keluarga kita kan. So di peringkat ahli keluarga sendiri, di peringkat ibu bapa, peranan itu yang kita boleh mainkan dahulu. Kemudian daripada situ kita bergerak keluar. Saya sering lately kalau saya ke sekolah-sekolah, saya akan bagi tahu pada anak-anak ni, saya akan repeat banyak kali, tak cukup untuk awak jadi pandai seorang. Awak kena pandaikan kawan-kawan awak. So train our children, latih mereka untuk ambil berat tentang kawan-kawan juga. Tak cukup awak jadi baik seorang. Kalau kita rasa anak kita ni baik dah, solehah, tip-top dah, Quran semua dah hafal, akhlak bagus, jangan berhenti dekat situ. Ajar pada dia untuk ambil berat tentang kawan-kawan sekelas dia yang lain. Kalau ada masalah, approach mereka. Kalau ada kawan-kawan yang orang kata menghadapi masalah keuangan, masalah di rumah, be the safe person for our children, not just our children tapi juga anak-anak kawan-kawan kita yang lain kan. So daripada situ kita boleh buat perubahan sedikit demi sedikit. Kita mungkin tak nampak hasil sedebuk macam tu kan, it's not a policy. And there is no policy I think yang boleh solve this problem. Dia perlu bermula di peringkat individu itu sendiri, barulah sistem akan fall in place. Kadang-kadang bila kita membincangkan topik begini, orang individu selalu memikirkan ataupun menantikan satu solusi yang boom, solusi yang ini ada satu projek yang kita kena buat, okay? Dan itulah contohnya tiba-tiba KPM maklumkan yang akan ada subjek ataupun program tentang pembinaan sahsiah dan karakter. Mungkin kadang-kadang saya tak adalah kata apa yang KPM buat tu salah. Kadang-kadang boleh jadi apa yang KPM lontarkan itu adalah kemahuan ibu bapa. Kerana ibu bapa ni menanti apa yang nak dibuat, apa nak buat kan. Sedangkan ibu bapa apabila banyak kes-kes jenayah seksual berlaku di sekolah, ibu bapa boleh menulis, boleh sempat mengedit gambar-gambar Menteri Pendidikan kita, boleh tulis menganjing dan sebagainya, bukan 1-2 kali, berkali-kali. Dan jika masa itu anda guna untuk muhasabah secara kritis apa yang kita perlu lakukan, at least dapat 1-2 perkara yang kita buat konstruktif dan berkesan dan long term and sustainable. Saya suka betul guna perkataan ini because
kita nak satu solusi yang bukan short term. Okay, kita buat terus Sifa misalnya, Sifa bully. There is no, kita ingat ini miracle tak boleh. Even Quran sendiri banyak kali cakap yang manusia ni perlu bertanggungjawab ke atas perbuatan kita sendiri. Kalau berlaku kezaliman bukan datang daripada Allah, manusia yang buat benda tu. Dia rentetan perpilihan-pilihan kita sendiri. That's why penting untuk kita bercakap, komunikasi dengan anak-anak, dan sama-sama work on this together. Saya tahu bila kita banyak kali cakap tentang parenting, tentang tanggungjawab ibu bapa, mungkin ada ibu bapa yang ada kesedaran, sedikit sebanyak akan rasa overwhelmed. Mereka akan rasa, ya Allah, berat ni tanggungjawab aku, kan nak jaga amanah ni. Mereka akan rasa stres pula. Akan rasa, what should I do, kan? First of all, mungkin saya boleh kongsi, nak kata tips tak juga, tapi bolehlah. Kan? Apabila kita melihat setiap yang berlaku dalam hidup kita adalah perjalanan, termasuk menjadi seorang ibu bapa itu sendiri juga adalah perjalanan. Dan anak-anak juga adalah perjalanan untuk kita kenal diri dan kenal Allah. Kita tak akan rasa beban. Kita akan embrace the circumstances. Kita akan menghadapi ujian itu sama-sama. At least that is what saya experience dengan arwah Umi. Kita ada banyak cabaran dalam hidup. Kita tak payah cakap lah, kan. Every family ada story masing-masing, kan. So, setiap keluarga ada ujian, ada kekangan, ada pelbagai masalah. Tapi masalah tu bila kita hadapi bersama-sama, ibu bapa dan anak bergandeng bahu. Kita jangan underestimate anak-anak. Masalahnya kita rasa macam anak-anak kita tak payah buat apa-apa. Betul. Rasa, alah, anak kita kecil lagi, baru 11 tahun. Ataupun 11 tahun tu tak apa, duduk je tengok TV, main handphone. Tengok TV, main handphone je. Biar Umi yang pergi cari duit kerja, Umi yang buat semua benda. Kat situlah sebenarnya kita rasa kita nak provide pada mereka, tapi sebenarnya kita sedang membunuh potensi mereka daripada dalam. So saya selalu cakap pada kawan, pada diri saya sendiri juga, kalau saya diberikan kesempatan, anak-anak umur 10-11 tahun dah boleh latih untuk memegang kepercayaan, tanggungjawab. Dan bagaimana Rasulullah SAW kita daripada kecil pegang pikul tanggungjawab yang bukanlah terlampau berat, tetapi tanggungjawab itu sesuai dengan umurnya. Betul. Dia yalah, kita boleh lihat banyak contoh daripada para anbiya sendiri, kan. Satunya dia akan mengurangkan beban pada mak ayah kita sendiri. Kita pun faham keadaan zaman pada hari ini yang sangat mendesak, dan kita pun tak nak ibu bapa kita pula yang burnt out, kan. So share the burden. Kat situlah peranan this support community yang saya sebutkan tadi. It takes a village to raise a child, kan. So kalau ada problem, datang bercakap dengan anak-anak juga, dan juga, and you would be amazed. Sebab saya selalu cakap dengan anak-anak ni, kan, kita kadang-kadang rasa macam, wow, bijaknya, macam mana boleh terfikir ni semua. Sebab kita punya krisis remaja kita pada hari ni bukan lack of information dah. Diorang memang pandai. Kebanyakan anak kita memang pandai, memang ada information, memang celik teknologi. Masalah yang diorang lacking adalah emotional intelligence, spiritual intelligence, that God consciousness tu. Kesedaran bertuhan itu yang memang jadi cabaran lah. Mungkin Nadia, saya ada satu soalan yang saya kira tertarik dengan apa yang Madia cakap tadi tentang bagaimana Umi arwah Umi mendidik Madiha, iaitu share the burdens. Adakah itu juga yang membuatkan Madiha matang lebih awal sebagai kakak sulung, dan you have a big empathy, rasa kesihan nak bantu orang? Adakah dengan nilai yang diterapkan oleh Umi untuk share the burdens tu? I would say so. I would give that credit to her, even though saya tak notice pun while I grow up, kan. Mungkin waktu saya membesar saya tak perasan hal-hal tersebut. But itulah hikmah yang mungkin Allah berikan pada arwah Umi. Dia kepercayaan yang diberikan bukanlah secara membutuli ataupun lepas tangan juga. Ini satu perkara penting juga. Kehadiran, her presence. Dia sentiasa ada. Bila dia share the burdens, kita tak rasa macam, okay, kalau buatlah benda ni semua, Umi nak buat kerja, nak tengok TV, nak tengok drama. Tak ada. Dia ada dekat situ kalau saya perlukan bantuan, kalau saya nak bercakap, kalau saya nak sembang je macam penat balik sekolah, kan. So dia just ada dekat situ untuk buat kita rasa tenang. So kita tahu kita tidak keseorangan. So our problem nowadays ialah anak-anak rasa kesendirian. Balik rumah pun rasa macam
rasa macam seorang-seorang, kena buat hal Walaupun semua benda sendiri. cukup, Ya, semua benda materialnya cukup, Betul. pelajarannya semua dah cukup, tapi rasa keseorangan. Rasa keseorangan. Ya, dan ibu ayah sendiri pun masing-masing sibuk dalam dunia masalah masing-masing. Sebab benda tak kongsi kan. Bila kita tak kongsi, kita tak open up. Saya tak open up pada kawan-kawan saya sepanjang saya membesar. So they don't know my problem. Whatever I face, itu yang mereka terkejut bila cerita saya keluarkan. Tak pernah tahu saya ada masalah kewangan ke apa. Sebab saya tak pernah beritahu siapa-siapa. Yang tahu cuma Umi. So kalau misalnya saya tak ada duit nak beli buku rujukan, saya kena salin. Umi saya ada dekat situ dan nampak saya salin. Kadang-kadang dia akan offer untuk bantu. So we feel that kebersamaan itu untuk menghadapi cabaran sama-sama. So ibu bapa perlu faham juga yang anak-anak sebenarnya ada kemampuan itu. Cuma kita perlu sama-sama belajar, listen to them and they will listen to you. The problem right now is they don't feel, mereka tak rasa didengari. So mereka tak akan dengar cakap ibu ayah. So that's why saya kalau dulu Umi saya cakap sikit pun saya dah terus sentap. Walaupun mungkin nasihat beliau tu tidaklah, orang kata bukanlah nasihat ilmiah pun kan, tapi sebab kita rasa berat datang daripada seorang Umi yang kenal kita. Sekarang ibu bapa dia bukan sahaja ada dunia masalah dia sendiri, dia ada lagi satu dunia, iaitu dunia dalam alam mayanya. Dunia handphonenya, nak tengok berita tentang artis lagi. Kan, mungkin handphone sekarang ni mungkin sebagai escapism lah. Penat kerja sekejap, buka lah, scroll sekejap dan sebagainya. Jadi tanpa sedar dia telah mencipta satu dunia baru. Malah dahulu mungkin mak-mak kita ada dunia masalahnya dan ada kita. Sekarang ni ada pelbagai distraction. Ini one thing juga yang mungkin saya boleh kongsi sebenarnya. Saya dengan dunia digital ni ada history yang panjang. Sebab arwah sahabat baik saya seorang programmer. So saya pernah terlibat dalam dunia IT for quite a long time. 9 tahun saya dalam dunia IT sebagai project manager. Suami saya pun programmer. So we deal with systems, IT development semua ni, we know how it works. Kita tahu macam mana sistem tu dibangunkan daripada data kan, daripada data manusia. Macam mana, kenapa pentingnya orang panggil kesedaran tentang kita ambil berat kita punya privacy, data privacy semua tu kan, because everything matters. Mungkin pada komputer, pada programming tu sendiri, pada code, it's just a data. Tapi bagi kita manusia, kita patutnya faham yang dekat situ adalah sebahagian daripada diri kita. For example, contoh bila kita banyak macam swamp our media social dengan gambar-gambar ahli keluarga bersama kan, gambar-gambar yang tak perlu kan. Dia lama kelamaan memang akan membentuk satu sikap yang kita rasa kita perlu dilihat. Kalau kita tak dilihat, kita rasa down. Kita rasa fear of missing out. Kita nak tahu apa sedang jadi sekarang, gossip semasa. Kita nak follow all the news. Kalau tak, kita rasa terlepas. Sedangkan bukan dekat situ orang panggil peranan kita sebagai manusia. We can actually focus on ourselves dan didik diri untuk lihat apa sebenarnya ilmu yang dapat mencerahkan jalan saya. Kita tak boleh confuse antara ilmu dengan information. Ilmu adalah sesuatu yang menunjukkan kita kepada Tuhan. Yang kita ada banyak sekarang ni adalah ledakan maklumat. Maklumat ni komputer pun tahu kan. ChatGPT pun tahu. Tapi ChatGPT bukan hamba Allah. We are the servants of Allah. So we need to do more than that. The deep reflection tu. Saya teringat Madia, waktu zaman saya kecil-kecil, cikgu tanya, satu soalan cikgu tanya, semua orang besar nanti nak jadi apa? Kawan-kawan saya ni bagi tahulah nak jadi doktor, nak jadi, dan semua jenis pekerjaan-pekerjaan yang saya tidak pernah dengar. Saya duduk dalam sekolah elit lah. Pada waktu itu ayah saya berniaga, buka bengkel motor. Saya nampak perniagaan saya balik pada sekolah, saya akan duduk di bengkel motor ayah saya. Pagi pun saya akan tengok ayah saya mop bengkel motor dan saya membesar di situ. Itu sahaja. Dan yang hadir, yang datang sebagai pelanggan dekat kedai ayah saya tu, ada yang naik motor besar. Saya lihat, okey, ini mungkin duitnya besar. Ada yang datangnya motor pancit, itu pun berhutang. Okey, ini mungkin duitnya kecil. Jadi pada waktu itu saya lihat dunia bengkel motor tu saja.
Bila di sekolah cikgu tanya, semua nak jadi apa? Saya jawab, kawan-kawan saya jawablah dengan pelbagai jenis pekerjaan yang saya tak pernah dengar pada waktu itu. Saya jawab, saya nak jadi orang berjaya. Dan cikgu kata, salah. Apa yang tak boleh nak jadi orang berjaya macam tu. Awak kena lebih spesifik. Saya hanya tahu bengkel motor, pomen motor. Tapi saya tak nak jadi pomen motor macam ayah saya. Saya nak jadi orang yang berjaya. Dan cikgu tu keep repeat kepada saya, awak kena ada satu cita-cita yang awak perlu capai sampailah waktu awak besar nanti. Dan pada waktu tu saya jawab, ayah saya dia sukakan politik. Pada waktu tu zaman PMX kita lah, Anwar Ibrahim kan, isu-isu Anwar Ibrahim. Jadi saya kata, okey, kalau begitu saya mahu jadi Perdana Menteri lah. Saya sebab itu je yang kita nampak kan. Mungkin Perdana Menteri tu orang yang berjaya. Jadi Perdana Menteri tu tinggi sangat tu, boleh ke? Okey, kalau macam tu cikgu, saya jadi pembaca berita. Kerana itu yang saya nampak di TV. Kiranya ayah saya akan dengar pada pukul 8 malam, akan dengar pembaca berita bercakap, nak tunggu cerita pasal Anwar Ibrahim pada waktu itulah. Jadi kisah hidup saya nampak tentang itu. Dan pada waktu itu cikgu banyak memfokuskan tentang awak perlu sebut satu cita-cita spesifik cita-cita. Kerana cerita ini saya ingat sampailah sekarang. Ini juga yang apabila saya sebagai terapis, saya berjumpa dengan ramai parents yang sangat spesifik kan anak mereka nak jadi apa. Tanpa mereka sedar, banyak yang sudah tercicir, banyak benda yang tercicir. Dalam masyarakat kita sangat mempengaruhi, dalam masyarakat kita ni sangat menitik beratkan nilai-nilai bakat menjawab peperiksaan, bakat skill-skill yang akademik lah, yang boleh jual, marketable skill. Betul. Keboleh pasaran graduan. Betul. Jadi sekarang ni contohlah, anak ini dia sangat sukakan art, seni. Dan anak ni tidak diberikan ruang untuk explore dan kembangkan bakatnya. Dan ibu ni, kebanyakan ibu ayah akan tanya, kalau minat arts ni nak jadi apa? Dan selalu and in mind kita akan fikir, mak ayah ni, anak ni nak jadi apa? Kenapa perlu satu pekerjaan? Kenapa perlu satu title kerjanya ke? Contohlah kita kata tentang medik, tentang dunia kedoktoran. Wallahi saya jumpa ramai doktor-doktor ataupun staf-staf dalam bidang medik ni yang sangat tertekan, sangat-sangat tertekan. Kerana apa? Mereka ni daripada kecil nak jadi doktor. Kerana doktor ni membantu orang. Dan hakikatnya mereka berkongsi pada saya, membantu orang tu mungkin dalam itu 40-50% lah. Tetapi menghumban diri mereka, mental mereka exhaustednya macam mana kan, dengan sistem itu, seniority dan sebagainya, membuatkan mereka menasihatkan generasi seterusnya ataupun anak mereka jangan jadi doktor. Sama juga dengan guru-guru. Kita daripada awal dulu, guru adalah satu pekerjaan yang mempunyai nilai yang sangat baik. Kalau orang dulu-dulu kan, mak ayah cikgu, anak cikgu ni kan, kita pun nak anak-anak kita jadi cikgu. Tapi sekarang guru-guru sampai menasihatkan, tak perlulah dalam bidang ni, kerana nilai dalam pekerjaan tu dah semakin hilang. Betul, Madia? Betul. Okay. Saya teringat seseorang pernah berkata, setiap orang yang dewasa mencapai umur yang tertentu, kita ada perjalanan hidup masing-masing. So kita mungkin ada kesilapan yang kita buat masa kita kecil, masa kita muda, dan kita tak boleh ubah benda yang lepas. Tapi Allah hadirkan bagi ibu bapa ni anak-anak yang reflect diri mereka. So that's why sometimes ada orang dia tak dapat jadi doktor, dia pressure anak dia supaya jadi doktor. Ada orang dia ada cita-cita dia yang tidak kesampaian, mereka project that expectation tu pula pada anak-anak kan, pada generasi, pada zuriat mereka. Seolah-olah tugas anak-anak ialah untuk memenuhi cita-cita mak ayah. Sama juga satu lagi trend, menghantar anak masuk tahfiz supaya anak khatam Al-Quran, supaya nanti jadi syafaat mak ayah nak masuk syurga. Ini banyak sangat berlaku dan saya banyak tengok dengan mata kepala saya sendiri. Anak-anak langsung tak bersedia, tak nak pun masuk tahfiz. Di dalam kalangan bidang agama sendiri pun ada kawan-kawan saya sendiri yang dipaksa masuk belajar agama supaya
atas desakan keluarga, bukan atas minat ataupun kesedaran sendiri. Dan sebagai contoh lah, saya ada jiran. Ini contoh kalau kita dengar jiran kita ada anak masuk tahfiz kan, oh sejuk perut mak dia mengandung kan. Tapi perut kita panas ke? Baratnya macam tu lah kan. Tetapi masalahnya sekarang, balik pada apa yang someone sebut tadi. Tapi apabila anak-anak ni menjadi cerminan mak ayah, dia bukan untuk jadi kita punya tempat memenuhi impian kita. Mereka adalah personality yang independen, yang berdiri sendiri. Dan kalau ada kesilapan yang perlu kita perbaiki, it is in terms of God consciousness tadi. So saya akan keep on repeat benda ni. Kita patut muhasabah apa kesilapan dari sudut jauhnya aku dengan Tuhan sewaktu aku muda. Dan aku tak tahu benda tu waktu aku muda dulu. Aku tak faham, aku ingatkan macam ni. Misalnya mungkin saya sendiri pun ada banyak kesilapan ataupun salah faham dari sepanjang kita membesar tentang memahami agama itu sendiri kan. Dan kita faham, we should by now understand apabila kita nampak banyak kes-kes yang melibatkan agamawan sendiri, bagaimana agama itu tidak mengubah, menjadikan seorang yang belajar agama seorang yang baik. Dan kita perlu faham bahawasanya memahami menjadi seorang hamba Allah itu bukan sekadar pada Quran yang dihafal, bukan sekadar Quran yang dilantunkan. Dia perlu hidup dalam diri sebagai panduan. So, bila kita sedar benda ini sebagai orang dewasa, sebagai seorang ibu bapa terutamanya, kita boleh sampaikan kepada anak-anak, ini kesilapan yang kamu perlu elakkan sebagai anak, sebagai orang yang akan dewasa nanti. Kalau kamu belajar agama dekat sekolah, belajar tentang ada ayat Quran, kena hafal apa semua, kena faham yang hak Al-Quran itu bukan sekadar untuk dibaca pada bulan puasa sahaja, bukan untuk dikhatamkan pada setiap tahun, tapi untuk dijadikan panduan. Mak dulu tak ada peluang ni nak belajar Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran. Ibu tak ada peluang ni semua. Sekarang dah ada. Mari kita belajar sama-sama. So itu kalau ada orang panggil aspirasi yang kita boleh kongsi dengan anak-anak. Tapi in terms itulah masalah macam yang Rai sebut tadi, the specific cita-cita nak jadi apa, benda tu menjadi beban pada anak-anak, dan dia akan menghalang perkembangan yang sepatutnya mungkin mereka ada potensi yang lain, dan melahirkan lebih banyak negative effect yang lain lah, macam yang kita tengok stress on the rise, depression on the rise because of this unnecessary burden. So saya Alhamdulillah dari sudut cita-cita, ayah saya memang tak pernah paksa. Sebab tu bila saya dapat, itu antara keberuntungan lah, bila dapat straight A macam tu, saya boleh decide apa yang saya nak belajar, di mana, apa semua. Dan dia tak ada takrif. Kejayaan adalah bila awak berjaya capai certain title, certain position. Walaupun of course it takes time, because benda ni memang dah ada dalam masyarakat kita kan. Arwah umi saya sendiri pun kadang-kadang bila saya dah buat keputusan berani, kadang-kadang dah fikir juga macam mana nanti, maksudnya ke mana saya akan pergi kan. Tapi this is what I call perjalanan untuk kita sama-sama kenal bahawa peranan seorang manusia bukan untuk mencapai kegemilangan fizikal, tapi untuk kita kenal diri, kenal Allah, dan apa yang kita dapat ini kita kongsikan semula kepada masyarakat supaya kita dapat bentuk kesejahteraan yang berpanjangan tu. Bersambung-sambung lah. Ya. Okey, apa maksud yang untuk lebih mudah lah sebagai individu yang mungkin pernah berjaya dalam sistem pendidikan sebelum ini, Nik Nur Madihah yang merupakan seorang top scorer lah kata, 20A SPM. Untuk Madihah sendiri, apa yang Madihah lihat maksud orang yang berjaya tu? Sangat bagus soalan ini. Selaku seorang yang berjaya, quote and quote, sepatutnya saya adalah that credential kan. Saya ada sebut dalam buku Kemelep sebenarnya maksud kejayaan yang sebenar. Kejayaan bukan pada pencapaian akademik, bukan juga pada ketinggian sijil yang kita cari, tetapi pada sejauh mana kita mengenal kebenaran dan menghidupkannya dalam diri kita. Dan mengenali kebenaran ni bukan sesuatu yang semudah kita baca textbook, kita baca buku agama Islam, syahadah, 2 syahadah
macam ni lafaznya, kita baca dalam waktu kita solat, kita sebut, tapi tanpa kita memahami rohnya, kita tak faham apa sebenarnya yang Allah nak daripada kita. So saya akan petik sikit daripada Nilai Cinta. Kebetulan kita pun sebut tentang kejayaan, dan bila saya sebut kesedaran kepada kebenaran, kesedaran untuk hidup bertuhan, kesedaran untuk kenal diri itu, saya highlight di dalam buku Nilai Cinta ni, selagi kita belum benar-benar menyelami makna agama Islam yang kita percaya sebagai satu risalah kebenaran yang menunjuk jalan dalam segenap perkara, kita akan mudah diperdaya. That's why orang selalu bila datang daripada seseorang yang dah ada label agama, kita terus ambil tanpa kita sendiri memikirkan. Sedangkan Al-Quran banyak kali sebut supaya kita gunakan akal yang Allah bagi pada kita tu untuk reflect apakah ini satu hal yang betul ataupun batil. Maka perhatikanlah, okey, saya sambung sedikit, maka perhatikanlah di mana silapnya iblis yang telah memohon waktu untuk menyesatkan insan. Iblis ego merasakan dirinya lebih baik daripada Adam, angkuh dan bongkak terhadap perintah yang datang dari Tuhan atas alasan yang membesarkan nafsunya sendiri. Jangan kita turuti jalan yang sama. Agama tidak mengajar kita buta, sebaliknya mengajar kita celik sepenuhnya. So, kesombongan, keangkuhan, yang rasa diri dia lebih baik daripada Adam, yang menyesatkan iblis, itu sebenarnya penyakit yang sedang melanda masyarakat kita hari ini. Kenapa kita rasa anak kita perlu jadi doktor? Adakah sebab kita rasa doktor ni lebih mulia daripada pekerjaan lain? So we have to reflect this. Jika ada orang kata sebutir rasa angkuh itu pun sangat sangat dimurkai oleh Allah. Macam mana pula kalau kita hidup dengan worldview yang macam tu? Kita hidup dalam pandangan alam bahawasanya kejayaan itu apabila kita capai sesuatu perkara yang material, kemudian dengan kejayaan itu pula kita rasa diri kita bagus. Is that what we want to achieve as a human? Kesombongan itu tanpa kita sedar. Kita tak sedar yang kita ada rasa sifat sombong kan. Mungkin ramai yang nanti menonton podcast ini, mungkin ada yang tanya, habis tu tak perlu belajar tinggi-tinggi ke kan? Ada orang kata yang akademik ni maksudnya belajar, proses belajar di Menara Gading ataupun universiti tu, dia boleh membezakan bagaimana seseorang ni punya pemikiran tu berkembang ataupun tidak. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, dalam masa yang sama, contohlah bila kita membincangkan tentang tak perlu spesifik ke anak ni kena jadi apa, bukanlah kita menidakkan tak perlu ada cita-cita jadilah apa yang kamu nak jadi kan, tapi macam apa yang Madiha sebut tadi, kenapa reflect balik, kenapa kita mahu anak kita jadi doktor, kenapa kita mahu anak kita jadi pensyarah? Adakah kerana gajinya besar, kamu boleh hidup senang, ataupun kerana jiran sebelah ni ataupun maksu kamu anaknya doktor juga? Jadi adakah nilai-nilai yang kita terapkan pada anak kita tu, kamu jadi doktor kerana dalam menjadi doktor ni kamu banyak membantu orang, banyak kamu belajar tentang ciptaan Tuhan, tentang tubuh badan kan? Betul Madiha? Betul. So it's actually bukan ini pun saya sebenarnya ada sebut juga, dinamika cita-cita dan tujuan. Saya sebut dalam saya punya buku Nokta Terjahit. Saya boleh singgung sedikit sebab saya sendiri cita-cita saya pun berubah. Kerana doktor, kerja ada fizik, and end up sekarang saya buat apa yang saya buat. Kenapa? Sebab daripada kecil saya tak dipaksa untuk capai sesuatu cita-cita tu, tapi saya diberikan sense of purpose. Orang Umi memang menerapkan nilai yang you have to do your best because the purpose, apa sense of purpose kita belajar nak perform apa semua tu, kita nampak tujuan dia tu nak memberi semula, nak bantu diri sendiri untuk kenal apa yang betul, apa yang tak, dan untuk bila berkongsi dengan Umi bila kita balik rumah nanti kan. So sense of purpose boleh diterapkan dalam diri anak-anak daripada awal usia lagi, tapi kita tak boleh nak specify because we don't know what happens in the future. Dalam 10-11 tahun lagi entah macam mana keadaan zaman, kita tak tahu. Tapi kalau sense of purpose, which is sudah jelas dalam Islam, untuk menjadi hamba Allah, apa pun yang kita buat, ke mana pun yang kita pergi, bidang apa pun yang kita masuk, purpose tu akan tetap tercapai, which is untuk menjadi hamba Allah. So saya nak tambah sikit daripada Nilai Cinta, dia punya conclusion. Kita dah menghampiri conclusion juga kan. At the end of the day, sebagai someone dah lalui pelbagai fasa kejayaan dan juga
orang kata banyaklah turun naik apa semua, kesedaran yang saya dapat, at the end of the day, what is life? So, kalau saya boleh simpulkan dalam satu paragraf, saya akan katakan dalam Danai Cinta ni saya sebut hidup juga ialah perjuangan untuk kekal berjaga-jaga dan terus berwaspada. Hal ini kerana berwaspada ialah bentuk ketakwaan, God consciousness. Ini disebut dalam Al-Quran tentang ketakwaan, banyak kali Allah sebutkan. Apa maksud ketakwaan? Yang berjaya meyakini kehadiran ilahi dalam setiap nafas yang terhela. Bagaimanakah kewaspadaan dan kesedaran penuh dapat diperolehi kalau bukan melalui jalan cinta? So saya nak highlight, kita fikir hubungan kita dengan Allah ni macam hubungan takut-takut. Wah, kita tak boleh langgar perintah Allah sebab kita takut dapat dosa, kita takut masuk neraka. Itu yang kita selalu dimomokkan daripada kecil kan. Saya tak cakap itu salah sebab dalam Quran sendiri pun ada disebut tentang punishment ni semua. Tapi semakin kita mencapai kematangan dan kita sepatutnya dah boleh faham bahawasanya agama Islam adalah agama kecintaan. Dia berdiri di atas rasa cinta. Dan Rasulullah mendidik ahli keluarga baginda dengan didikan yang penuh kecintaan ni. Ada satu momen Rasulullah dan keluar berjalan, kemudian nampak cucu baginda dan rakan-rakan yang lain sedang bermain. Dia menghampiri cucu dan cucu Rasulullah dan dia mencium cucu baginda. Dilihat oleh orang-orang dewasa sekitar tu kan, sahabat-sahabat pada waktu tu. Dan ada seorang lelaki ni sebut, aku ada 10 orang anak, aku tak pernah pun cium. Ini saya ceritakan semula kan, dia macam mentertawakanlah perbuatan tersebut. Kemudian Rasulullah reprimand him. Dia cakap, orang yang tidak memberikan kasih sayang tidak akan menerima kasih sayang. So, kalau nak gunakan hujah bahawasanya ada satu hadis yang menyebut, didiklah anak kalian supaya mendirikan solat daripada umur 7 tahun. Ajar untuk solat. Kalau umur 10 tahun, mereka tak nak solat lagi, fadribuhu. Maksudnya pukul. Dikatakan dalam bentuk rotan dan sebagainya kan. Kadang-kadang orang salah guna hadis ni untuk menjustifikasikan kekerasan itu tadi. In which saya tak setujulah. Memandangkan. Sedangkan rotan itu menunjukkan ketegasan pada waktu tu. Ketegasan bukan kekerasan. Dan lagi satu yang mungkin kita terlepas pandang juga, perhatikan bahawa sini Rasulullah sebut, didik dulu supaya solat daripada umur 7 tahun. Isunya sekarang kita ni dah didik ke belum? Saya bimbang, kita didik pun tidak, latih pun tidak, tak ajar elok pun tidak. Terus nak rotan. So silaplah cara kita memahami hadis berkenaan kan. Cuma poinnya sekarang adalah Islam adalah agama yang menganjurkan pendidikan, kefahaman, kesedaran, kecintaan itu tadi. Dan kita lihat kita punya teladan-teladan, kita balik semula pada poin yang asal tadi, ibu bapa sebagai teladan kan. Mungkin last yang boleh saya sebutkan, anak-anak melihat ibu bapa sebagai teladan. Ibu bapa nak ambil siapa sebagai teladan? Itu soalan yang ibu bapa perlu jawab. Sebab tu saya selalu sebut, teladan kita yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai seorang perempuan terutamanya pula, walaupun sebenarnya ada satu hadis yang Rasulullah sebut ni terbuka, Rasulullah sebut memadai bagi kalian 4 orang wanita teladan, sebagai teladan. Sayyidah Maryam, Khadijah, Asiyah dan juga Sayyidah Fatimah. So sebagai orang perempuan sepatutnya, ibu, selaku seorang ibu, kita tahu ke mana kita harus mencari jawapan teladan yang akan. Teladan ni bukan sahaja someone yang kita pandang tinggi, tapi kita ada hubungan yang kita rasa macam, aku tak tahu nak buat apa dalam situasi ni. Kita akan terfikir, apa ya Rasulullah buat? Apa ya Sayyidah Maryam buat dalam keadaan ni? So it provides us a sense of comfort that we are not alone in this tribulation. So jangan takut. Dulu saya tak ada kesedaran ni, sebab tu bila saya berada di atas, saya boleh share sikit. Orang ambil saya sebagai teladan, saya tak tahu ke mana saya nak tengok. So saya terpaksa pulangkan diri saya sebagai teladan kepada masyarakat. Saya lupa sebenarnya dalam Al-Quran, Rasulullah sendiri dah sebut. Dalam Al-Quran sendiri dah sebut bahawa Rasulullah adalah sebaik teladan. So bila kita kenal Rasulullah sebagai teladan kita tahu kita nak kembali kepada Rasulullah sebagai teladan kita dalam kita mendepani cabaran. Okey Maria, saya kira perbincangan kita, diskusi hari ini, kita dah apung-apungkan permasalahan dan isu-isu dah sangat terapung dah ni kan. Jadi untuk ground semula, mungkin kita boleh
berikan solusi, cadangan apa yang boleh dibuat. Kita start kecil dahulu daripada rumah. Mungkin mulakan dengan komunikasi dalam rumah, komunikasi yang sihat. Kadang-kadang ibu bapa ni mungkin mereka sendiri tak pernah rasa kasih sayang daripada ibu bapa mereka sendiri. Mereka tak ada guidance dari sudut parenting nak buat apa sebenarnya, kan? Jadi mungkin 1-2 langkah mudah yang selepas mereka boleh dengar daripada podcast ni, terus mereka boleh amal. Dan ini juga yang macam Madiah kata tadi, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita daripada api neraka. Itu antara usaha. Okay. Yang pertama, ni actionable plan for all lah kan. Saya tak payah bagi banyak, sebagi 2 sahaja. Yang pertama, bercakaplah. Bercakaplah dengan sesama sendiri, dengan anak-anak. Saya tahu benda ni mungkin sukar, tapi it has to start somewhere. It has to, dan eventually we'll get there. Kalau kita tak mulakan langsung, kita memang tak akan dapat lah. But tak apalah kalau kita stumble pun macam, alamak awkward ni nak cakap apalah dengan anak saya ni kan. It's okay, walaupun mungkin mereka akan rasa awkward, but be honest. Saya rasa dia punya benda yang paling penting adalah kejujuran dalam berkomunikasi tu. Kita boleh starter ataupun tergagap-gagap, tak tahu nak cakap kan. Saya kira Madiah, minta maaf macam lah, perkataan yang sesuai mungkin berkomunikasi. Berkomunikasi. Ada setengah orang yang mungkin dia ni pendiam ataupun daripada asuhan keluarganya memang tidak bercakap. Dia merasakan bila perkataan bercakap tu adalah satu berat ni kan, berat. Jadi kadang-kadang berkomunikasi ni dengan thumbs up, angkat kening. Macam pun komunikasi. Kan? Tapi eventually jadikan rumah kita tu sebagai safe space for everyone kan. Umi saya pun, saya ingat ada satu momen ni, dia sendiri tak tahu nak cakap apa sebab keadaan tu sangat agak di luar kawalan. So dia kata, Umi tak tahu nak bagi nasihat apa dekat Kak Long. Cuba Kak Long tanya cikgu ni. So kita tahu ada perkara yang mungkin kita tak mampu nak provide the solution untuk anak-anak ke, tapi kita tahu kita berlaku, maksudnya berterus terang berterus terang kata ini dah di luar kemampuan, but I can help you with this and this. So that, saya rasa in terms of pendidikan, sekalipun sekarang saya tengok memang banyak in terms of syllabus susah, dan ibu bapa pula yang macam makin stres kan nak tengok anak-anak punya pembelajaran, but we do it together. So berkomunikasi dengan anak-anak dengan sihat. Banyak training, saya rasa kelas yang ada di luar sana, dah ramai pun mereka yang bercakap tentang parenting tips. So get started lah tentang hal tersebut kan. Itu dari sudut persiapan untuk orang kata memulakan satu budaya yang sihat dalam keluarga, dan kemudian menyebarkannya juga kepada ke keluar. Dan yang kedua, which is yang lebih utama, adalah untuk kembali kepada Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Saya suka sebut Rasulullah instead of hadis ataupun sirah apa semua ni, sebab saya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang individu. Kalau ada hikmah yang boleh dapat daripada sirah, kita ambil. Daripada hadis pun kita ambil. So as an individual tu, kita nak tahu macam mana Rasulullah menghadapi kehidupan sebagai seorang manusia kan. Kat situlah kita punya panduan. Dan bila kita nurture kesedaran ini kepada 2 hal ini, Al-Quran sebagai panduan, jangan tinggal in terms of baca, reflect, kembalikan semula kembalikan semula kemampuan orang Islam yang terlatih dengan orang kata muhasabah diri ni. So, muhasabah ni memang sebenarnya dalam Islam yang banyak sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Muhasabahlah diri kamu sebelum kamu dimuhasabahkan kan. Sebelum kamu diperkirakan, diperhitungkan. So we have to come back kepada Islam. Kemudian kita work together, dan insya-Allah bila kita ambil langkah yang pertama, Allah akan mudahkan langkah yang seterusnya. Alhamdulillah. Okay, yang poin pertama tadi Maria kata tentang komunikasi. Mungkin sebagai ibu bapa, satu elemen yang kita kurang juga adalah mendengar. Ramai ibu bapa, saya kira banyak je mak ayah yang banyak bercakap. Kadang-kadang bercakap ni terlampau banyak sampai anak-anak tak dapat nak digest yang mana satu.
dan confuse, ini arahan ke, ini nasihat ke, ini ungkitan ke, terlampau banyak. Dan anak-anak jadi rasa macam setiap kali mak nak bercakap je terus freeze, dia dah ke dunia lain dah. Dan anak-anak mak ayah ni bagi tahu dah cakap dah tak nak dengar kan, mak dah cakap tak nak dengar kan. Mungkin kita juga kurang mendengar, dan mendengar ini juga bukannya daripada telinga saja. Mendengar ini adalah kita membaca body language anak ni bagaimana. Dan contohnya kata, kamu mari sini duduk kat meja, mak nak cakap. Maknya cakap dan anaknya dah block kan, dah pandang tempat lain dan sebagainya. Jadi skill untuk mendengar tu juga penting untuk kita dengar anak kita. Kadang-kadang Madiah menjadi seorang ibu ni, kita tak sedar rasanya anak sulung kita ni dulu mungkin baru rasa macam semalam 2-3 tahun. Saya tengok hari ni dah 15 tahun. Dan mungkin mak pun dengan dunia sendiri, ada anak yang lain kan. Kita fokus ke anak ni, anak yang lain pula kan. Tanpa kita sedar, mungkin dahulu kita bercakap dengan anak yang 15 tahun ni macam anak 2-3 tahun. Rupa-rupanya anakku dah besar, dah tak boleh nak dengar dah arahan yang membebel-bebel kan. Jadi kalau Madiah nak ulas sikit. Saya tak nafikan yang it's gonna be challenging. Dia akan jadi mencabar, dan itulah mungkin saya boleh tambah sikit kot, orang panggil disclaimer kot. Bila saya bercerita tentang apa yang saya lalui dengan arwah Umi, it doesn't mean that semua benda perfect. Okay, of course dia sendiri pun ada kekurangan juga daripada sudut seorang ibu yang mungkin sama ada disengaja atau tak sengaja. Of course dengan anak yang ramai lagi, dan saya pun remaja yang perlukan perhatian juga. Memang ada that kind of challenge, ada kesulitan-kesulitan tersebut. Dan even di kalangan yelah, sebab manusia dia datang dengan nafsu selain daripada keimanan kan. Maksudnya kita sedar tentang Allah tu ada, tapi kita ada juga nafsu, syaitan yang selalu goda kita. So macam mana untuk kita hadapi kesulitan ataupun situasi-situasi yang tidak menyenangkan ini dalam keadaan dunia yang makin mencabar kan. Mungkin saya boleh tambah satu lagi actionable plan adalah train diri sendiri untuk selalu muhasabah apa yang aku cakap hari ni, pada diri sendiri, pada anak-anak. What have I said wrong ke? Kalau ada salah, dan minta maaf, ataupun sit down together, cakap heart to heart kan, listen better sebelum benda tu gets worse. Okay, dia kadang-kadang masalah ni dia dah lama menunjukkan pattern dia tu. Dia berkumpul sikit demi sedikit kan. Tapi dan kalau kita sedar cepat, macam mana kita nak sedar cepat? Bila kita muhasabah, kita berkomunikasi tadi kan, kita akan dapat orang kata halang api itu daripada merebak. So kita nak padamkan api yang kecil lebih mudah daripada kita padamkan api yang marak kan. So mungkin saya boleh kongsi sikit lah bila sebut tentang anak sulung. Saya pun pernah macam orang panggil friction lah dengan arwah Umi, sebab saya rasa saya tak dapat perhatian dan Umi melebihkan adik-adik yang lain misalnya. Tapi benda tu dia bila kita cakap dengan jujur, kita communicate apa yang kita rasa, dan Umi pun communicate apa yang dia buat, dia tak bermaksud sedemikian. Kita dapat halang perkara tu daripada terus makan diri daripada dalam, which is akan jadi berbahaya pada diri saya sendiri, dan eventually akan efek hal-hal yang lain jadi juga. Pada waktu itu Madiah communicate dengan Umi. Ya. Bermaksud Umi memang memberi satu ruang yang selamat untuk Madiah sampaikan apa yang Madiah nak sampaikan lah. Kadang-kadang Madiah, ibu bapa ni dia hanya nak dengar apa yang dia nak dengar. Dan benda-benda yang macam problem ni, kalau boleh apa lagi tak cukup, apa lagi tak cukup kan. Betul. Jadi saya kira kredit yang besar untuk arwah Umi hari ni. Ya, dia dan satu lagi, itulah macam saya cakap, sometimes it just happens because kita dah biasa dengan keadaan berterus terang tu. So kalau saya nak nangis, saya boleh nangis terus depan dia tanpa berselindung. Jadi bila saya broke down, so dia faham yang mungkin ada something yang dia buat yang menyebabkan saya jadi macam tu. So saya boleh terus terang tanpa saya takut. So I think
that's why saya tekankan tentang muhasabah tadi. Apabila ibu bapa selalu muhasabah setiap hari. So kalau boleh kita letak frekuensi setiap hari kita muhasabah apa yang saya buat hari ni dengan anak-anak apa semua, and notice the difference dalam perlakuan anak-anak. Kenapa anak ni, kenapa kakak ke tiba-tiba tak nak bercakap lepas makan ke kan. So kita nampak behaviour tu, be observant, notice the difference. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, jadi Madia, kami di Grids, kenapa kita nak bawa topik-topik podcast ini berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ibu ayah, nak tak nak kena berbalik-balik pada khalifah ni sendirilah. Apa juga masalah yang ada kat negara ni, berbalik pada diri kita sendiri. Jadi pada kami, apa antara usaha kecil yang kita boleh buat adalah bantu ibu ini dari sudut fisiologi, dari sudut apa orang kata tubuh badan ni, untuk at least stabil untuk mendepani segala cabaran yang akan datang. Kadang-kadang mak ni pun tak settle lagi dirinya. Tengok anak beranak setiap tahun. Ni bila kita kata tentang fisiologi tubuh, hormonnya kacau bilau dengan pemakanan yang sekarang. Zeus kan hari-hari kan. Kopi satu hari tutup aduh. Okay, jadi di Grids apa yang kami cuba buat usaha kecil ini, iaitu dengan Seven Wonders untuk bantu dari sudut emosi dan dari sudut hormon seorang ibu. Mudah-mudahan ibu ini bercakapnya baik-baiklah dengan anak, boleh mendengar dengan baik, boleh berinteraksi dengan baik, elakkan isu-isu related meroyan, dan dari sudut emosi yang berlebih-lebihan lah. Untuk antara usaha kecil. Dan kita tahu melalui tool saja tak cukup, kita perlukan adakan sesi-sesi yang sebegini untuk memandaikan ibu-ibu juga, saya sendiri. Madrasatul Ula, ibu adalah madrasah yang pertama untuk anak kan. Cuma saya mungkin panggil, nak kata validate, tidaklah nak validate perasaan turun naik tu kan. Cuma macam saya sebut tadi, kadang ada yang PM saya kan, cakap macam mana mak ayah besarkan Maria mesti tip-top dan bayangkan tak ada masalah, macam everything in place kan. But I just need to highlight yang everybody ada turun naik kemanusiaan, kekurangan masing-masing. So bila satu perkara yang guru saya pernah sebut, kita cakap tentang kebaikan orang bila dia meninggal sahaja. Sebab kita tak, dalam Islam pun tak digalakkan kita selalu cakap tentang kebaikan orang di hadapan di hadapan dia kan, sebab dia akan menyebabkan banyak masalah-masalah hati yang lain. Cuma saya kongsikan pada hari ini apa yang baik daripada arwah Umi, saya harap dapat dijadikan teladan pada rakan-rakan yang lain juga kan. Semoga kebaikan itu kita dapat manfaat bersama-sama kan. But saya tak nafikan, dan of course Umi saya sendiri pun menghadapi fasa turun naik juga. So these tools like this, macam Grids, Seven Wonders, kita akui kita manusia, ada kekurangan kita. So jangan nafikan. Setiap masa perlu senyum depan anak. Setiap masa perlu nampak baik depan anak. Kalau perlu masa memang kena barai nak buat macam mana kan. But then face it together with them. That's how kita learn sama-sama. Sebab tu saya sebut tadi tentang pentingnya kebersamaan dalam sebuah keluarga tu. Kalau kejujuran, kalau buruk kita hadap sama-sama. Itu peranan sebuah keluarga untuk saling menjaga. Kalau situasi itu teruk, sedih, sengsara, kita hadap sama-sama. Dia tak payah tanggung seorang-seorang kan. So, especially sebagai seorang ibu yang menggalas banyak tanggungjawab pada hari ini. So kalau perlukan bantuan, seek out. Begitulah, supaya bila kita jaga diri, ketahuilah kita bukan selfish, tapi kita jaga diri kita supaya kita boleh memberi dengan lebih baik pada anak-anak kita. That is part of jihad juga, perjuangan sebagai seorang perempuan. InsyaAllah. Banyak sebenarnya topik yang best bila dengan Madiha kita bercakap tentang perempuan. Topik-topik perempuan sangat best lah. Bila Madiha katakan tadi, bila kita menjaga diri, itu adalah antara jihad. Dan ramai ibu kadang-kadang mereka ada satu mentaliti yang aku kena berkorban sampai diri aku ni terkorban. Macam Lilin lah. Aku kena berkorban untuk orang sampai terkorban. Dan sebenarnya banyak mentaliti ibu-ibu yang tak apa aku susah, tak apa aku barai dan sebagainya, yang penting anak kita berkembang dengan baik.
Dan benda tu pada saya kiranya dia tidak grounded. Contoh macam Madia kongsikan tadi, kalau kita tengah susah, tak ada masalah pun untuk bagi tahu anak yang kita sedang susah. Ramai ibu ni lain-lagi lah, kalau ibu yang duduk dengan apa orang kata toxic relationship, mungkin ada pasangan yang tidak membantu, yang malah menyusahkan, memberi kesan buruk kan, mereka tends untuk tutup segala cerita lah. Biar mereka sahaja tanggung. Anak-anak perlu duduk saja dalam bilik, bagi handphone dan sebagainya kan. Apa pendapat Madia? Itulah terkorban sampai berkorban sampai terkorban diri sendiri kan. Saya teringat juga bacaan saya sedikit tadi tentang Ibn Khaldun bila disebut tentang pentingnya kita mendidik anak dengan kelembutan dan juga kepercayaan, persahabatan tu. Namun dia tidak nafikan perlu juga ada ketegasan, terutamanya kepada anak-anak yang privilege, yang memang ada privilege yang tertentu, mungkin memang semua benda dah cukup apa semua, dan dia jadi orang panggil ada sifat bertuan tu, sifat diri dia adalah tuan. Kalau anak-anak menunjukkan sikap-sikap yang sedemikian, yang itu perlu bertegas. So perlu cari keseimbangan. Itu yang saya risau apabila ibu terlalu berkorban, sehingga menghasilkan anak-anak yang rasa diri dia boleh buat apa sahaja sebab ibu dia akan backup dan ibu dia akan tanggung semua perkara kan on behalf. Dia jadi macam cerita Piramli itulah kan, anakku Sazali. Spoiled. So we don't want to be producing this kind of generation. Bayangkan anak ni nanti bila jadi mak ayah orang pula. So tak ada sense of responsibility, sense of accountability. Entahkan niat kita nak hasilkan anak yang baik tadi sebenarnya memusnahkan anak tu. Apabila kita terlalu mengambil absorb everything kepada diri sendiri, kita tak bagi tanggungjawab pada anak, sebenarnya kita sedang musnahkan anak tu. Dan dia memusnahkan anak orang lain. Ya. Bila sudah berkeluarga kan. Betul. So kita harus mampu fikir long term. So as sebagai seorang perempuan yang ada amanah tersebut, dan juga ada ini one thing dalam Islam sangat balance ya. Kedudukan seorang ibu ni sangat tinggi. 3 kali disebut oleh Rasulullah sebelum seorang ayah. Dan kita pun tahu dalam masyarakat kita famous, syurga berada di telapak kaki ibu. Tapi adakah benda itu datang tanpa sebarang tanggungjawab atau kesedaran? Ada satu perkara yang saya rasa kita perlu ambil masa untuk reflect juga adalah mengembalikan ibu ke rumah kan. Saya tak nafikan peranan seorang perempuan tu untuk mendidik anak-anak. Itu memang saya pun banyak kali repeat. Tapi kita tak boleh berhenti di situ. What kind of a woman yang kita nak sediakan untuk mendidik anak-anak ni? Adakah wanita yang sebenarnya tak aware dengan cabaran zaman dan dia macam short term saja fikirannya sehingga menyebabkan anak-anak tu tak terdidik dengan kemahiran yang sepatutnya disediakan pun. Itu yang kita perlu reflect. So saya tak boleh bagi tahu this is how you should do it. You should know better in terms of how to manage a household kan. Sebab tu peranan seorang perempuan tu, dia perlu ada panduan dia. Dan saya yakin bila kita kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah ni, kita akan dapat jawapan macam mana nak uruskan household kita mengikut cara yang sesuai dengan karakter kita, dengan kekangan kita, komitmen kita, anak kita berapa ramai, what other circumstances yang mungkin berbeza, tapi tujuan dia sama. Tujuan dia tetap, which is Allah dan juga teladan yang Rasulullah sebut. So benda tu je yang takkan berubah. Tapi macam mana nak mendepani, masing-masing perlu decide which one is best. Kalau kita fikir, alamak, kalau saya berkorban, anak saya nanti akan jadi orang yang tak kenal Allah dan jadi orang yang tidak bertanggungjawab, jadi orang yang ambil lewa sahaja dengan tanggungjawab yang diberikan kepada dia. Adakah ini yang saya mahukan? So that's the kind of thing lah. Okey, Madia banyak sebut tentang kembali pada Al-Quran, kembali pada sunnah kan. Mungkin masyarakat kita sangka perkara ini, solat, ini mengaji. Saya pernah handle Madia satu kes klien saya. Klien isu-isu melibatkan anak-anak punya isu, melibatkan seksual punya isu lah. Dan kembali ibu ni keep
nasihatkan anaknya. Maksudnya kat sini kita nampak tak ada muhasabah kat mana isunya ni, sebab benda ni berlaku bukan satu hari ni cerita. Dia berlaku apa benda lompong kan, kelompongan. Jadi mak ni keep telling anaknya, suruh solat, ingat balik nanti mengaji, kamu kena jadi anak yang baik. Mungkin masyarakat pandang untuk menjadi manusia yang kembali pada Tuhan adalah dengan solat semata, dengan mengaji semata. Jadi saya kira benda ni dia perlu buat satu package lah, package. Kamu perlu bermuhasabah kat mana kekurangan kamu dan perlu lakukan tindakan-tindakan yang betul. Dia salah. Contohnya kita solat, kita mengaji, dalam masa yang sama kita membenarkan perkara-perkara yang salah. Yang lara. Kita membenarkan itu dan kita juga buat. Dalam masa yang sama kita mengharapkan anak-anak kita jaga balik solat. Apa orang kata, memanglah ada solat ini, ada yang mengatakan solat ini bantu untuk kita jadi lebih baik. Tapi anil fahsya. Apa pendapat Badia? Sebab tu poin pertama saya adalah ibu bapa sebagai teladan. Di kesedaran hidup bertuhan tu dia bermula daripada rumah. Kenapa ibu bapa dahulu perlu sedar kehambaan diri itu perlu hidup dalam diri ibu bapa dahulu. So bila saya sebut tadi tentang pendidikan anak-anak yang ibu mainkan kan, pengisian macam mana yang ibu nak sampaikan pada anak. Kalau ibu sendiri tak ada pengisian yang tepat, dia tak akan mampu sampaikan pengisian yang betul kepada anaknya pula kan. So bila kita nak cakap tentang keberagamaan, this is going to take another session on its own. Saya boleh, maksudnya kita boleh bincang tentang maksud keberagamaan tu sendiri dalam masa panjang perjalanan dia. Tapi mungkin memadai untuk kita faham bahawa setinggi-tinggi pencapaian yang kita nak raih sebagai manusia adalah untuk menjadi hamba Allah. And dia akan ambil masa lifetime. So dia tak boleh kita rasa macam benda-benda ritualistik ni maksudnya macam benda-benda ibadah luaran yang kita buat tanpa kita memahami makna. Dia tidak akan membentuk karakter peribadi ataupun melindungi, membenteng daripada anasir-anasir buruk. Sebab tu ada yang kita nampak orang yang solat tapi mengumpat, orang yang berpuasa tetapi mengutuk, yang tangannya lagi laju menjatuhkan sesama umat Islam, yang menyebarkan fitnah. Nauzubillah, kita boleh tengok benda jelas depan mata kita sekarang kan. Sedangkan orang yang profes syahadah, adakah Allah tidak melihat waktu kita menaip di media sosial? This is what is membarah. Benda dah jadi barah yang dah tak tahu kat mana kita nak start. So that's why kita kena kembali pada diri. Dan bila saya sebut tentang keberagamaan tu tadi, dan dia tak boleh sungguh, sebab tu anak-anak kita makin ramai yang sebenarnya ateistik. Daripada insight kita mungkin tak perasan, tapi dah ramai golongan muda dah mula jauh daripada Tuhan. Bila kita tengok jenayah-jenayah seperti zina ni melata, it shows how far we are currently daripada Allah. Sebab kita rasa Tuhan tu ada waktu kita nak sambut hari raya je. So dia jadi macam benda bermusim. That's why kalau nak cakap tentang keberagamaan ni, kita harus balik semula kepada apa maknanya saya menjadi seorang Muslim. So start daripada diri, dan daripada situ kita sampaikan kepada anak. Dan kalau kita tak tahu, cakap dekat anak. Ubi pun tak sedap, tak tahu sangat macam mana. But we learn this together. Let's go back to Allah together kan. So dia akan lebih berkesan daripada kita cakap, awak ni kena solat Zuhur dengan Umi dekat rumah contohnya kan. So dia tak faham kenapa saya kena solat, kenapa saya kena tutup aurat, kenapa saya tak boleh free hair je macam kawan-kawan saya yang lain. Dia sebab dia tak nampak apa kepentingan, kehormatan yang Allah nak jaga tu kan. So it's a lifelong learning. Dan mari kita sama-sama mari kita sama-sama berganding bahu antara ibu bapa dan juga anak-anak masing-masing generasi yang akan datang, supaya masyarakat. Supaya agama Islam tu betul-betul jadi penawar, betul-betul provide solution. Sekarang ini kita
kita dah kehilangan ruh tu disebabkan kita tak syari Allah. Okey, Madiha, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi saya kira cukuplah Masak Ranum hari ini, podcast hari ini untuk ibu bapa, ibu ayah yang mahu menghantar anak-anak ke sekolah dengan harapan anak-anak dapat keputusan yang cemerlang, anak-anak dapat straight A's, anak-anak berjaya. Jadi boleh dengar semula podcast hari ini. Saya suka apa yang Madiha cakap tentang maksud kejayaan apabila kita kenal apa yang benar dan apa yang salah, dan benar itu dan salah itu adalah kayu ukurnya pada agama untuk kita, individu yang mempunyai agama Islam lah kan. Dan lihat semula adakah perkara-perkara ritual yang kita buat pada hari ini benar-benar memberi makna. Apa sajalah ritual, kita bekerja ke, kita pergi hantar anak kita belajar dan sebagainya, apa makna di sebalik itu. Okay, Maria ada ayat nak tutup? Mungkin saya boleh quote sedikit daripada sini. Cinta, bila kita cakap soal cinta, saya fikir ini pun antara penyebab berlaku banyak masalah sosial dalam masyarakat. Anak-anak perlukan apa? Cinta, belayan. Sebab mereka fikir cinta, perasaan kasih sayang tu terzahir daripada pelukan, sentuhan, kemesraan yang ditunjukkan. Dan ini semua adalah sumbangan quote and quote drama yang ada di layar TV. I wouldn't tolerate lah. Kemudian saya nak cakap yang bila kita salah faham tentang emosi yang kita rasa cinta tu sebenarnya disalah pamir di masyarakat, itulah antara penyumbang kepada banyaknya gejala-gejala sosial pada hari ini. So kita kena kembali kepada makna cinta yang sebenar, in which Islam dah bagi jawapan tentang makna cinta yang berterusan. Dan cinta begitulah, cinta kepada kebenaran membuat jiwa yang lalai kembali kepada pencipta. Kebenaran sentiasa membuat dirinya peka, mindanya menyala kerana pada setiap sudut yang dipandang, dia melihat cahaya. Lalu dia menjadi sedar pada setiap masa, penuh waspada. Oleh yang demikian, cinta kepada kebenaran bererti cinta kepada kesedaran untuk pulang dalam dakapan ilahi. Dalam setiap perintah dan aturannya, kita temukan kedamaian, walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai rintangan dan cabaran. Saya sebut tentang ritual seperti solat, puasa, menutup aurat bagi orang perempuan. Orang lelaki pun kena tutup aurat juga ya. So aurat dia pun tak sama dengan orang perempuan. Tapi maksudnya ada batas-batas kesopanan. Di situ kita ada, bila kita faham yang pengabdian kita kepada Allah dalam bentuk solat 5 waktu sehari semalam itu adalah sebahagian daripada cinta. Kita menyampaikan isi hati kita, bercakap dengan Allah, meluahkan perasaan yang kita rasai sepanjang hari. Dalam Islam, ritual ni semua bukan beban, bukan untuk menyusahkan manusia. Dalam Al-Quran disebut, Al-Quran tidak diturunkan untuk menyusahkan manusia, tapi untuk memberi penawar kan kepada jiwa kita. So kita jangan anggap Al-Quran tu sebagai sesuatu yang berat untuk ditekuni. Kita little by little, sikit demi sedikit, bila kita faham keberadaan kita di muka bumi ni sebagai khalifah, sebagai abdi Allah, kita akan rasa yang apa pun yang kita buat ada Allah yang memerhati. Tak kisahlah mak ayah tak nampak, tak kisahlah cikgu tak tahu, tak kisahlah kalau tak ada CCTV sekalipun, tak ada siapa yang memerhati, tapi Allah tahu. Tapi bila kita rasa kita sayang seseorang, walaupun dia tak ada di sisi kita, kita nak buat something yang menyakitkan hati dia, kita tak sanggup. Sama macam saya dengan arwah Umi, walaupun lepas Umi meninggal, lepas sahabat saya meninggal, saya nak cari suami pun, walaupun mereka dah tak ada, saya akan fikir, mereka akan terima tak calon ni? So, saya tak nak cari seseorang yang akan mereka tak redha. Faham tak? So, itu adalah cinta yang betul-betul hidup yang kita rasa. So, bila kita cinta kepada Allah, kita mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan perkara yang Allah larang. Bukan sebab kita takut Allah hukum kita, tapi kita takut rasa cinta antara kita dengan Allah tu tergugah. Kan? So, inilah yang saya sebut tadi, kesedaran hidup bertuhan bermula daripada rumah. Dia bermula daripada kita, daripada rahim lagi. Tapi
Dan itulah memang sebaik-baik tempat untuk bermula pun. That's the gift of Allah kan. Dan family institution ni dalam Islam sangat penting, dan satu-satunya institusi yang masih bertahan di barat. Mereka dah tak ada institusi kekeluargaan, dah tak ada hubungan ibu ayah yang perlu dihormati. Dalam Islam kita sangat beruntung sebab kita ada that guidance. That guidance ni lah yang menyelamatkan kita. Cuma masalahnya sekarang macam mana kita nak kembali kepada guidance ni untuk menjaga diri kita sendiri, diri sendiri dan anak-anak dan keluarga kita. So dia bermula di rumah. But it doesn't have to be perfect at all time. And so kita hadapi perjalanan untuk menyedarkan diri sendiri tentang hidup bertuhan ini. Turun naik iman, jatuh bangun kita hadapi sama-sama. But then whatever happens, kita kembali kepada Allah sama-sama juga. So insya-Allah daripada situ kita akan membentuk masyarakat yang lebih kenal Allah. Daripada situ nanti kita akan islah umat secara keseluruhan lah, insya-Allah. Penutup yang baik. Tak ada tambahan lagi daripada saya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam podcast yang seterusnya. Assalamualaikum. Insya-Allah. Assalamualaikum.